tips cukai hari ni, jimat cara halal. Hari ni bos cukai nak kongsikan satu komen yang agak popular. Duit hasil trade kena tax tak? Kalau dah ada kerja majikan. Okey, kena faham dekat dalam Malaysia ni segala pendapatan yang korang dapat semua akan dikenakan cukai. Right? Tak kisahlah pendapatan tu daripada trading ke apa ke kan. So sekarang ni bila you kerja makan gaji, pendapatan yang kau terima tu akan dikategorikan di bawah Section 4B Income Tax Act. Manakala untuk kes trading tadi, okey, dapat keuntungan daripada trading, itu pun wajib declare. Asing kena bayar cukai. Wajib declare under Section 4A, iaitu business income. Jadi untuk trading wajib dan kena declare cukai. Kalau kena bayar cukai, wajib bayar cukai. No exemption. Alright? Kalau tahu tentang cukai, cukai bukan beban kalau tahu jalan halal. Follow bos cukai untuk tips cukai, untuk tips jimat cara halal.